Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita dapat berkumpul dan berhimpun atas apa yang dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesihatan, panjang umur dan murah rezeki, untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama sambung pengajian tafsir surah Yasin, yang mana kita berhenti pada ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48 iaitu ayat yang menceritakan bagaimana Allah menyifatkan golongan-golongan kafir yang mana mereka mencabar Nabi mereka yang enggan mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi mereka. Jadi di situ pada ayat yang ke-47, apabila mereka diseru untuk buat kebaikan, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, apabila diseru untuk bayar zakat kepada mereka yang kafir ataupun mereka yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolak atas apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka. Bahkan segala perintah yang disusulkan kepada mereka itu mereka tolak dan mereka tidak terima. Bahkan pada ayat yang ke-48 mereka mencabar wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, yang mana disebut oleh mereka, dan mereka itu orang-orang kafir berkata, bila janji iaitu hari kebangkitan itu terjadi, jika kamu berada dalam kalangan orang yang benar. Dia cabarlah. Jadi bila disebut tentang kewajipan seorang hamba Allah, kewajipan seorang orang yang beriman, kewajipan sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ataupun sebaliknya tidak endah dengan perintah Allah, maka dia orang sesat. Seperti disebutkan, in antum illa fi dhalalim mubin. Kalau tak ikut perintah Allah, bayar zakat contohnya, maka jadilah seperti orang yang sesat yang nyata. Dan mereka mencabar wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, dan mereka berkata, kalau betul lah ada hari akhirat, bila berlakunya akhirat, bilakah janji dan amaran yang akan datang. Mencabar tu macam kita buat salah, kita ditegur, jadi kita kata kita diberitahu oleh orang bahawa benda ni salah.
Benda ni kalau kena tangkap habis. Kata panggillah polis. Mana polis? Tak ada polis. Belagak kan. Macam itulah gambaran yang disebutkan oleh orang-orang kafir, yang mana wayaquluna, mereka berkata ala wajhi takdzib wal isti'jal, yang mana mereka menyebut perkara ini atas dasar penipuan, mereka tidak percaya, wal isti'jal, dan mereka memperolok-olokkan dengan bawa datang sini, bawa datang sini azab tu secepat mungkin. Bukan mereka nak, dan atas dasar cabar mencabar supaya benda itu dibawa cepat, sebab mereka tak percaya. Kalau betul bawa sekarang. Baik. Apabila masuk pada ayat yang ke-49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, ya. Yang mana kalau kita lihat mereka tidak menunggu, maksud ayat yang ke-49 ini, terjemahannya mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang secara mengejut akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka bertengkar, iaitu bertengkar dengan urusan dunia masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud sayhatan wahidatan, iaitu teriakan, teriakan yang membinasakan mereka, ataupun teriakan yang menakutkan mereka, iaitu tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang bunyinya sangat menakutkan. Sangkakala tu apa? Sangkakala ni kalau dalam bahasa dipanggil as-sur. Kalau bahasa Melayu sangkakala, dia macam satu terampet yang dibuat daripada tanduk kerbau. Kalau kita tiup tu dia macam terampet lah. Itu namanya sur ataupun sangkakala. Dan tiupan sangkakala disebut nafkhatus sur ataupun nafkhus sur. Ini disebut banyak sekali dalam Al-Quran. Keadaan apabila timbulnya bunyi sangkakala ni satu suara yang sangat menakutkan. Ya. Jadi bila sebut tentang perkara ini, apakah yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala? Biar tiupan sangkakala menurut ulama, dia kata nafkhus suri min a'zami ahdathi yaumil akhir. Ya, yang mana tiupan sangkakala ni adalah satu benda yang sangat besar kejadiannya pada kejadian akhir zaman. Tiupan yang ditiup oleh malaikat namanya malaikat Israfil, dan satu bunyi yang sangat menakutkan. Kita tak tahu, takut macam mana kita tak tahu. Macam mana kita dengar bunyi dentuman petir itu pun sudah mengerikan. Kan? Dentum dengar kita kan dulu sekali bunyi dentuman petir itu, dia punya menakutkan. Dan bila sebut tentang tragedi seperti ini, tuan-tuan, sangkakala itu jauh lebih menakutkan suara dia. Baik. Okey, ulama kata apakah yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala? Iaitu tiupan sangkakala ini adalah tiupan pada satu jenis alat peniup, yang mana dia kata wahwa qarnun azim kai hayatil buq, iaitu satu alat tiup macam muzik, ya, seperti daripada tanduk yang besar, yang sangat besar. Bukan tanduk kerbau yang ada depan mata kita ni, itu kecil lah kan. Dibayangkan malaikat tubuh badannya besar, lepas tu tanduk tu yang digunakan untuk meniup besar, tuan-tuan. Itulah digambarkan, tapi tak disebut dalam hadis berapa besar dia, berapa luas dia sebutnya. Kahayatil buq, iaitu seperti bentuk satu alat tiupan. Tiupan ni kalau kita lihat pada zaman Nabi, al-buq ini dia adalah syiar orang Yahudi lah. Orang Yahudi digunakan untuk panggil dia punya pengandut dia semayang pergi kat synagogue. Dekat YouTube ada masih lagi, tuan-tuan. Orang Yahudi nak panggil, jom semayang, jom semayang. Macam tu. Okey. Kristian pakai loceng. Kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, Nabi duk bincang dengan para sahabat macam mana kita nak selesaikan masalah. Masalahnya bila masuk waktu solat, ramai yang tak sedar.
Bila masuk waktu solat, tak ada pemberitahuan. Dan ramai para sahabat terlepas solat berjemaah. Tak sedar waktu dah masuk. Sebab tak reti nak tengok, tak faham. Mereka mengharapkan Bilal, muazzin yang beritahu. Tapi masa tu azan belum lagi disyariatkan. Ya. Dan ada yang sampai tak sedar waktu dah habis. Sebab tak tahu waktu dah masuk. Jadi Nabi berbincang dengan para sahabat macam mana kita nak selesaikan. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim ada sebut saja jelas. Ada yang cadangkan kita ikut al-buq macam orang Yahudi. Yahudi pakai tiupan tot. Yahudi dipanggil orang untuk pergi dekat synagogue, dekat dia punya kuil. Jadi kita kata masuk waktu je kita tiup. Oh, jadi Nabi tak setuju. Nabi tak setuju pasal apa? Sebab tasyabbuh, menyerupai kelompok Yahudi. Tak nak sama. Kena berlainan. Dan ada juga cadangan kedua, ikut Kristian. Pakai loceng. Ting tong, ting tong. Ini sampai sekarang lah. Pakai tiupan dan pakai loceng. Nasrani, memang ada dalam hadis Bukhari. Lagilah Nabi tak setuju. Ya. Jadi Sayyidina Umar, dia mendatangkan satu cadangan. Macam mana kita pakai suara manusia. Kita panggil. Tu start azan tu. Start azan. Jadi itulah asal usul azan. Semenjak itulah Nabi dia test. Nabi tengok suara siapa yang paling kuat. Bukan suara sedap Azan zaman Nabi ini bukan suara sedap, suara yang kuat. Suara yang kuat. Azan zaman Nabi ni simple, tak ada lagu-lagu, simple, tak ada panjang-panjang. Nak tunggu punya lama nak habis. Zaman sekarang hegeh-hegeh azan, azan pun nak buat taranum juga, kan? Betul. Zaman Nabi memang tak ada lagu siakah, keras ke, taranum-taranum. Azan sampai 5 minit, 6 minit, buang masa macam tu. Azan simple. Tak ada. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun azan panjang-panjang pun makruh. Ya. Lagu berlebih-lebihan pun makruh. Ya tak? Ini nak hari Jumaat, nak solat Jumaat, azan kedua pun dibantai panjang juga. Dalam azan Zuhur masuk lambat, kan? Suara sedap tak apa juga, perasan sedap suara. Pak cakap lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi lantik Bilal bin Rabah sebab suara dia kuat. Suara dia lantang, satu Madinah boleh dengar suara dia. Bukan suara merdu tak. Suara Allahu Akbar macam tu. Tapi sekarang ialah ada mikrofon senang, alhamdulillah, mudah untuk kita seru orang supaya datang ke masjid. Baik. Jadi apakah peranan sangkakala ni? Yakunu idzanan bintihai dunya wa bidayatul akhirah. Iaitu pertama, tujuannya sangkakala ini ditiup dengan suara yang sangat kuat dan sangat menakutkan, pemberitahuan penghujung dunia, tak lama lagi nak kiamat. Ya, wa bidayatul akhirah, bermulanya hari kiamat. Dan idzanan bil ba'ts, iaitu pemakluman kebangkitan pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang disebutkan sangkakala, satu trumpet yang berbentuk seperti tanduk yang maha besar, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan benda yang majas ataupun benda metafora, tetapi makna yang jelas, makna hakiki. Inilah cawan-cawan. Cawan hakiki. Tapi besar macam tu. Okey? Baik. Banyak sekali dalam hadis Nabi SAW apabila ada seorang Arab Badui bertanya, ya sa'alan Nabi SAW an sur, macam mana bentuk sangkakala tu? Maka Nabi SAW sebut qarnun yunfakhu fihi. Bentuk sangkakala tu adalah tanduk yang ditiup, tanduk yang besar. Itu Nabi jawab pendek. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, dalam Al-Quran disebut banyak kali lah, ya. Tetapi apabila disebutkan tentang berapa kali, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Jadi ulama berselisih pandangan, ada kata 4, ada kata 5. Tapi pandangan yang rajih, pandangan yang dipilih oleh kebanyakan ulama, iaitu sebanyak 3 kali. 3 kali tiupan sangkakala. Ya. Pertama apa? Pertama iaitu untuk menakutkan langit dan bumi. Iaitu betul-betul dah berada di penghujung bumi.
manusia tengah lalai, ketika itu manusia pun dah tak ingat Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba bunyi sangkakala tiupan yang sangat menguatkan. Ya, seperti mana disebutkan dalam surah An-Naml ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa yauma yunfakhu fihi sur fafazi'a man fis samawati wal fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ya, yang mana disebutkan tentang apabila ditiupnya sangkakala itu, fafazi'a man fis sama wa man fil ard illa man syaa Allah, iaitu bila ditiup maka ketakutanlah seluruh manusia di langit dan di bumi. Punya saking kuatnya dan menakutkan dan mengerikan, nak memberi cabaran, nak memberi makluman, ini kamu dah betul-betul berada di penghujung dunia, tak lama lagi habis kiamat. Itu yang pertama, kedua-duaan. Yang mana disebutkan nafkhah ats-tsaniyah, iaitu nafkhatus sa', itu tiupan kematian. Tiupan kematian ni maksudnya apa? Semua mati, kiamat, yang mana disebutkan dalam Al-Quran, wa nufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, dalam surah Az-Zumar ayat 68. Apabila dia tiup sangkakala, habis semua mati, langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mati habis musnah. Itu kali kedua. Pertama takut, ulama menakutkan, mengerikan. Moga-moga dengan bunyi sangkakala tu mereka kembali pada Allah, ya. Kali kedua habis kiamat, itu yang disebutkan. Baik, yang ketiga iaitu tiupan kebangkitan. Ini paling apa kata orang, paling suspek ni. Bangkit, tu tak nak dibangkitkan, nak dibangkunkan, masuk dekat padang mahsyar, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, 3 bunyi akan berlaku pada hari kiamat. Ini adalah pandangan yang rajih, pandangan yang muktamad di sisi para ulama. Okey, baik. Siapakah yang meniup sangkakala ini? Menurut riwayat yang mana yang meniup ini adalah, kata ulama, malaikat Israfil. Israfil ni nama dalam Israiliyat lah. Tapi ulama berbeza pandangan tentang siapakah nama malaikat yang akan tiup. Ala kulli hal, ulama berbeza pandangan tentang siapakah yang meniup sangkakala. Ada kata Israfil, ada kata malaikat. Tapi yang pastinya, secara pasti dan secara sepakat para ulama menyatakan bahawa sangkakala ni bakal ditiup oleh malaikat. Ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk tiup. Bayangkan trompet yang diperbuat daripada tanduk yang sangat besar dan ditiup oleh seorang malaikat yang badannya besar, tuan-tuan. Ini kita ni kecil ya sebenarnya. Kalau kita nak bandingkan dengan malaikat, kalau tengok malaikat yang sebenarnya mungkin kita pengsan. Bagaimana Nabi menggambarkan dalam hadis yang sahih, malaikat Jibril ni dia punya besarnya memenuhi ruang langit dan bumi. Kita nampak kapal terbang ke atas kan. Macam itulah tingginya malaikat Jibril, besar tu dia. Ya. Besar ni bukan besar kita kata imajinasi monster, tidak. Monster buruk nama dia. Dia satu ciptaan yang agung, padang besar. Jangan kita fikir muka dia macam naga lah, muka macam monster, macam giant. Itu tak ada. Itu imajinasi manusia, ilustrasi manusia, tidak. Tapi dia satu makhluk yang agung, yang besar. Tapi Nabi Muhammad kali pertama tengok malaikat Jibril yang cukup besar macam tu dan pelik, bukan bentuk manusia, sampai menggigil Nabi Muhammad. Malaikat Jibril peluk 3 kali. Sampai balik rumah, Nabi Muhammad kata, zammiluni, tolong selimutkan aku. Menggigil ketakutan, nak demam. Itu dia. Ya. Tapi kali kedua jumpa malaikat Jibril, tak takut dah. Dah biasa dah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, kata Imam Ibn Hajar, malaikat Jibril menzahirkan wajah sebenarnya di hadapan Nabi Muhammad SAW, iaitu 2 kali. 2 kali saja, ketika penyampaian wahyu yang pertama, yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Itu kali kedua. Dan waktu-waktu yang lain,
kebanyakan waktu malaikat Jibril menjelma dalam bentuk manusia yang kacak, putih melepak. Ya, Nabi kata malaikat Jibril muncul seperti seorang lelaki namanya Dihyah Al-Kalbi. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Dihyah, ya, Al-Kalbi, iaitu seorang sahabat yang daripada kabilah Bani Kilab, kacak putih, seorang sahabat yang kacak. Itulah kemunculan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-49, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Maksudnya mereka akan menunggu satu teriakan. Teriakan yang akan membinasakan mereka. Maksud di sini apa? Iaitu teriakan yang kali kedua. Kalau Allah nak datang kali kedua tu mati habis, iaitu dihancurkan seluruh alam ini. Dan ada ulama mentafsirkan sayhatan wahidatan di sini iaitu bunyi yang terlalu kuat sehingga menghancurkan seluruh alam ni, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita tengok macam mana kalau jet pejuang, kalau dia terbang rendah dekat bangunan-bangunan kita ni, rosak, pecah cermin. Pecah cermin sebab kuat, terlalu kuat tu sampai impact volume tu, dia punya apa ni, ya apa nama dia tu, sampai boleh memecahkan cermin. Bayangkan. Tapi ulama mentafsirkan sayhatan satu suara bunyi sangkakala yang sangat kuat sehingga suara tu kena kat bumi, bumi hancur. Pokok hancur, manusia tu mati. Alam berteriakan, habis benda ni semua. Jalan macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat yang disebutkan bahawa mereka mencabar azab Allah Subhanahu wa taala. Allah kata nanti akan datang bunyi yang sangat menakutkan. Tapi seperti mana disebutkan tadi bahawa akan berlakunya 3 kali bunyian sangkakala. Pertama, akhir zaman, betul-betul di penghujung. Itu belum lagi berlaku kemusnahan. Minta-minta kita tak bertemu pada zaman tu. Sebab zaman itu adalah zaman akhir zaman. Manusia paling teruk, tak ada siapa beriman ketika itu. Lepas tu kedua, bunyian sangkakala yang mematikan, yang memusnahkan. Dan ketiga, bunyian sangkakala yang akan membangkitkan manusia hidup dan dibawa ke padang mahsyar. Dan padang mahsyar tu belum dihitung lagi, duduk lama berpuluh-puluh ribu tahun. Lepas tu baru dibebaskan pergi ke marhalah ataupun stage yang kedua, iaitu hisab dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu kata Imam Ibn Kathir, tiupan sangkakala itu tiupan yang mengejutkan. Ya, yang mana disebutkan wahum yakhsimun, ketika mana mereka leka bertengkar, leka dengan perniagaan, ya, bergaduh tentang duniawi, sibuk nak cari duniawi. Ketika mereka bertengkar, tiba-tiba datang sayhah yang mengambil nyawa mereka, berlakunya hari kiamat. Nah, ini sama jugalah, ia seperti mati yang mengejutkan. Yang mana Nabi SAW sebut udhkuru dhikra hadhimil ladzat. Nabi kata sentiasalah ingat tentang pemotong kelazatan. Apakah itu pemotong kelazatan? Nabi kata al-maut, kematian. Kita tengah syok, tengah merasai nikmat dunia, tengah rasa seronok, tiba-tiba Allah potong kenikmatan. Tengah makan, tengah berjalan-jalan, tengah apa? Meninggal dunia. Kenikmatan, kelazatan ni ada 2 jenis. Kenikmatan dunia, mungkin orang tengah makan, ya, makan halal, ada yang makan haram. Ya, ketika berseronok, seronok pun ada 2 juga, seronok yang halal, ada seronok yang haram. Seronok dengan anak-anak, seronok dengan isteri-isteri, itu seronok yang halal. Seronok yang haram, berzina, berdating, ya, joget-joget, itu ia juga. Jadi tengoklah, orang tu mati, maksudnya kita akan mati ketika merasai kelazatan. So, kelazatan jenis apa yang kita akan berada bila dipotong nyawa kita, tuan-tuan? Itu yang nak tengok tu. Itu yang takut tu. Ya, maksudnya penghujung kita tu macam mana? Penghujung dan pengakhiran kita macam mana? Kalau ada orang yang tengah merasa nikmat ibadah,
Nikmat munajat pada Allah Subhanahu wa taala, tengah seronok beribadah, berzikir, tak meninggal dunia. Subhanallah. Kematian yang dicemburui. Ya. Ada imam tengah baca khutbah, khutbah, meninggal, sedang menyampaikan khutbah, menyampaikan ilmu. Ya, seronok menyampaikan ilmu, habis meninggal dunia. Ya. Tengah bangun malam, solat malam, sujud, kelazatan bermunajat dengan Allah, nikmat bermunajat dengan Allah, mati. Oh, itu mati, subhanallah, mati yang sangat dicemburui. Kita minta pada Allah supaya kita mati macam tu, tuan-tuan. Mati tengah sujud ke, mati nak pergi ke masjid. Ya. Ada Pak Haji tu yang dekat Langat tu, dia meninggal naik motor nak pergi masjid. Allah, sedih, memang sedih. Tapi semua kata, ustaz, ya, isteri dia kata macam mana, ya, meninggal. Sepatutnya dia nak pergi tu, isteri dia ikut. Biasa ya, mana-mana dia memang laki bini naik motor, tuan-tuan. Naik motor, memang laki bini naik motor. Tapi hari itulah Allah kata ajal isteri belum sampai lagi. Hari itu tak naik. Tak tahulah kes, katanya sakit perut ke apa ke, dia pergi seorang, dia meninggal. Pergi masjid. Wah, ini saya kata confirm husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang yang memang kata Pak Haji ni daripada dia umur kerja sampai tak pernah miss. Kalau dia tak datang masjid tu, maksudnya dia sakit lah, ataupun balik kampung ke, tengok cucu dan sebagainya. Tapi meninggal. Ya, meninggal memanglah kena langgang lori apa semua. Tak tahulah kan, memang sakit lah, bercedera, patah tangan. Tapi nikmatnya, nikmat mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita cemburukan, tuan-tuan. Ya, ya, baik. Jadi ketika itu mereka dalam keadaan bertengkar, maka datanglah satu kejutan suara yang memusnahkan dan mengambil nyawa-nyawa mereka, tuan-tuan, iaitu Stefan Sangkakala. Ya. Jadi ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, duk mereka mengingkari perkara-perkara ini, mereka mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu perkara yang tak sepatutnya mereka ingkar. Nanti mereka akan dibalas dengan mati yang mengejut, mati yang disebut sebagai su'ul khatimah. Jadi sebab itulah, macam mana kalau kita nak dapat husnul khatimah, kita kena sentiasa doa pada Allah, minta pada Allah, sangka baik pada Allah. Allah makhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya. Jadi itulah doa-doa yang kita boleh baca setiap kali dalam sujud, setiap kali dalam salat, setiap kali habis salat. Doa tu kita baca, Allah makhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirlah kehidupanku ini dengan sebaik-baik pengakhiran, dan janganlah kau akhiri penghabisan aku ini dengan seburuk-buruk penghabisan. Jangan mati dalam keadaan maksiat. Ya, jadi orang yang mengingkari azab Allah, balasannya akan diakhiri dengan su'ul khatimah. Jadi sebab itulah kita kena bertaubat secepat mungkin. Ya, secepat mungkin untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi cara taubatnya ada dua lah, sama ada istighfar ataupun memperbanyakkan ibadah. Di mana dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dia boleh terhapus sama ada dengan istighfar kita ataupun dengan ibadah. Sebab itu Nabi SAW sebut, ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Nabi kata, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Dan setiap dosa-dosa kecil itu hendaklah disusuli dengan perbuatan baik, iaitu ibadah, yang mana perbuatan ibadah itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita mata tak jaga, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, dia boleh terhapus dengan banyaknya ibadah. Itu, banyakkan salat sunat, banyakkan berzikir. Jadi sebab itu kita kena sentiasa berzikir, kena sentiasa istighfar. Kita tak pasti mati kita bila akan bertandang, namun perlulah ada sentiasa kesediaan. Maka itulah cara yang terbaik untuk kita berada dalam keadaan yang mengharapkan husnul khatimah, iaitu sentiasa bertaubat pada Allah. Ya, memang tahu kita jaga yang benda yang wajib, tinggalkan benda yang haram. Itu satu. Tapi dalam masa yang sama sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat. InsyaAllah. Itu saja. Ya, bertakwa, yes, solat, buat yang wajib,
tinggalkan yang haram. Itu sudah compulsory. Itu syarat paling utama. Syarat tambahan, sentiasa istighfar. Sunat sentiasa istighfar. Jadi bila sunat istighfar, kita sentiasa bersedia. Macam bak kata orang, sentiasa bersedia untuk exam. Dulu saya nak pergi belajar dekat Maghribi. Ada orang offer saya, "Ustaz, jom belajar dekat Maghribi. Maghribi ni beasiswa ada." Ya. Jadi belajar dekat sana, lepas tu ada offer juga dekat Yaman. Universiti Al-Ahqaf juga ada beasiswa juga, tapi universiti itu tidak iktiraf oleh JPA. Balik nak kerja kerajaan ke nak jadi cikgu susah pula nanti kan. Saya tolak lah. Satu lagi belajar dekat Mesir. Jadi Mesir ni ada sponsor zakat lah, Majlis Agama Islam. Dia kata, "Ustaz, kalau pergi kat Maghribi tu, dia punya style ya, pensyarah takkan tentukan bila tarikh. Dia nak buat exam bila-bila dia suka." Kan kita tahu the last pada penghujung SEM ada exam. Itu biasalah kan, mana-mana universiti. Dekat Maghribi tak ada. Start kuliah baru sebulan, okey, masuk kuliah, hari ni exam tu dia. So pelajar-pelajar sana sentiasa apa kata orang. Jadi balik Maghribi tu dia cemerlang, memang hebat, terror lah. Memang terror. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pergi tu bukan sebab takut benda tu, tak ada, tapi saya fikir duduk sana 3 tahun, belajar 3 tahun, tak syok lah, macam kejap sangat. Lepas tu sana pun macam jauh sangat. Lalu saya pilih Mesir lah. Ada beasiswa pun sama juga. Jadi macam tu lah exam dekat universiti kat Maghribi ni tuan-tuan. Macam tu lah kita hidup kat dunia, sentiasa istighfar, sentiasa bertaubat. Sebab kita ni memang tak lekang daripada dosa. Bukan instead ada dosa lah. Jadi sentiasa. Jadi kalau kita jaga benda tu dan sentiasa istighfar, sentiasa bertaubat, insya-Allah husnul khatimah. Husnul khatimah insya-Allah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ayat yang ke-50. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ya, sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Yang dimaksudkan di sini tuan-tuan, maksudnya sebab keadaan itu datang terlalu mengejut secara total, keterkejutan total ketika kematian datang. Ya. Masa apakah yang dimaksudkan mereka tidak mampu membuat sebarang pesanan ataupun wasiat? Kalau orang yang sempat buat wasiat, macam contoh dia ni sakit tenat. Sakit mungkin dia sakit yang memang doktor kata tak lama lah, mungkin berapa bulan. Itu sempat. Dia tahu. Dia sakit macam contoh kanser ke ataupun dia ni sakit yang memang kronik. Doktor kata susah. Kalau awak hidup lama ni miracle lah. Ya. Dan doktor pun bukan cakap berdasarkan apa yang kepastian, tidak. Doktor tak pastikan, tapi doktor cakap atas kapasiti sifir dia, pengalaman dia. Doktor kata kalau ikut jangka awak ni, tengok apa awak ada 3 bulan. Jangan salah sangka doktor tak menentukan kematian. Doktor ikut sifir dia, kebiasaan. Tapi ala kulihal, kalau Allah kata panjang umur lah. Kan? Jadi ini bukan mati mengejut. Biasa orang macam ni tuan-tuan, dia beruntung. Walaupun dia terseksa dengan sakit, tapi dia beruntung. Dia tahu dia dah last dah. Sempat dia nak buat wasiat, sempat dia nak nak tinggalkan wasiat pada orang lain. Dalam hal ini orang yang sakit dan dia disahkan oleh doktor sakit yang tak bakal sembuh, sakit yang membawa kepada matian. Wal maradul makhufu. Ya, mati yang dirisaukan sakit dan dijangka sakit. Di situ hibah tidak sah lagi dah. Hibah tidak sah. Ya. Jadi macam mana kita nak tahu dia ni sakit kematian, sakit yang tidak boleh sembuh? Pakarlah. Pakar. Kalau kita kata sakit ni ada chances nak sembuh tak? Ada, insya-Allah. Kalau ikut kemo, kalau pembedahan, insya-Allah. Itu masih lagi boleh buat hibah. Tapi doktor kata tak ada harapan lah. Tunggu masa je lah. Masa tu walaupun dia boleh bercakap, masa tu walaupun dia boleh begini, ketika itu memang hibah tidak sah lagi.
dan tidak dibenarkan. Kalau boleh pun wasiat saja. Kan? Jadi hibah ni hanya sah bagi orang yang sihat walafiat. Contoh, dia tak nak nanti waris dia pening kepala nak uruskan faraid. Nak uruskan faraid ni bukan senang tuan-tuan. Tetapi nak tak nak hukum Allah kita kena buat. Sebab tu ada ramai adik-beradik nak uruskan faraid ni, nak uruskan benda ni semua susah. Dia pakat adik-beradik, sinilah senang lah. Ya? Along ambil rumah ni. Ya, Angah ambil tanah ni. Itu gini-gini senang. Kan? Macam itulah saya pesan kepada isteri saya dan abang ipar saya semua. Dia kata, senanglah gini kan. Saya pesan pada adik-beradik. Ya, mak meninggal, bapak meninggal, pak mertua saya meninggal. Jadi harta tu nak kena jual, nak bagi faraid susah, dia kata. Jadi adik-beradik lain setuju, tak apalah. Ini ada tanah ni, kau ambil ni. Isi saya dapat rumah, ni dapat ni, settle. Itu sepakat lah, sepakat, tak ada masalah. Tapi ada orang dia tak nak pening kepala, dia siap-siap, okey, ketika sihat ni, okey, Along ambil tanah dekat sini, Angah ambil rumah kat sini, gini. Dia bukan macam Tiga Abdul tu mengarut tuan-tuan. Ya, Ustaz, mengarut sungguh tu. Itu patut ikut faraid. Abdul Wahab dapat harta gini-gini, 1 pound sterling. Dia dapat harta dekat dalam negeri semua. Wow, macam tu kan. Ya, lepas tu Abdul Wahib Piramli tu. Abdul Wahab hanya mendapat sebuah rumah. Itu salah lah. Tapi kita bagi excuse kan, sebab zaman dulu dia tak ada JAKIM, dia tak ada Jabatan Agama, tak strong masa tu. Ada pun ialah tak kuat sangat masa tu. Tak ada pemantauan. Ya. Masa tu Facebook pun tak ada, masa tu netizen pun lemah lagi. Jadi itu tak ada. Ikutkan kena faraid. Jadi lepas tu jumpa pula dengan Sulaiman Akhlaqan. Ya, harta luar negeri. Itu pun kena faraid juga sebenarnya. Tapi dapat dekat. Dan Sulaiman Akhlaqan ni dapat dipegang wasiat daripada siapa nama bapa dia tu? Ismi orang raja. Jumpa dalam mimpi kan. Dia bagi wasiat supaya Abdul Wahab mewarisi harta luar negara. Tak sah, tak boleh. Sebab tidak boleh la wasiyata liwarithin, Nabi kata. Tidak ada wasiat bagi orang yang pewaris. Maksudnya anak kita tak boleh terima wasiat. Yang boleh terima wasiat orang luar. Orang luar. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata, adakah anak pewaris boleh terima wasiat? Boleh, dengan persetujuan semua pewaris yang lain. Contoh, si mati ada 5 orang adik-beradik. Ya. Tapi si mati tinggalkan wasiat, dia nak bagi harta lebih kepada anak dia ni berbanding dengan adik-beradik yang lain. Sah tak? Tak sah. Tapi boleh jadi sah, tak sah kalau 4 adik-beradik yang lain setuju. Kalau salah seorang tak setuju, tak boleh. Dia kena persetujuan daripada semua waris yang lain. Okey, tak apa. Abah kata yang usu ni dia kecil lagi, kan? Dia nak sekolah universiti ni, bagi dia harta lebih supaya nak bayar yuran sekolah, begini-begini. Okey, kau macam mana? Setujulah, tak apa, bagi lebih. Itu tak apa. Ya, tapi kalau tak setuju memang tidak boleh apply. Jadi Ismi Ulam Raja tu bagi wasiat kepada Abdul Wahab untuk mewarisi harta, itu tak sah. Yalah, tapi itulah itu pengajaran. Zaman dulu kan JAKIM tak ada, JAIZ tak ada apa. Ada pun kadi je, kadi yang nikahkan orang. Kadi yang apa. Mufti dulu pun tak ada, tuan-tuan. Mufti dulu pun susah, tak ramai, tak ada. Ada pun beberapa negeri saja yang ada. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala fala yastati'una tawsiyatan. Ya, maksudnya mereka tak mampu, mati sangat mengejut. Kalau orang yang sakit bila nak mati dia tahu dah. Baik. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tak sempat kembali kepada ahli keluarga mereka. Maksudnya apa? Manusia ini mati ni dalam keadaan dah tak sempat nak jumpa dah. Benda berlaku kiamat, berlaku tiupan sangkakala kejap, nak cari anak bini nak selamat. Nak minta tolong mak bapak, tolong jaga, dia tak sempat. Nak selamatkan harta tak sempat. Yang sangat-sangat mengejut, ya. Itu maksud daripada ayat yang ke-50 daripada ayat ini. Menceritakan tentang bagaimana terkejutnya setiupan sangkakala dan berlakunya hari kiamat yang sangat menakutkan di sini. Ya. Baik,
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita tentang wasiat tu, wasiat mesti kita dalam keadaan sihat. Kalau doktor kata sakit yang boleh membawa kematian, tidak boleh, hibah tu tak sah. Ya. Begitu juga orang yang tak sakit tapi dia bakal mati. Macam contoh kan, bukan doktor kata, hakim kata engkau melakukan perbuatan terkutuk, kena kisos, kena bunuh. Kau kena bunuh nanti tarikh sekian. Itu pun hibah tak boleh. Sebab dia nak mati dah. Contoh kan, kisos dia bunuh orang. So bunuh kena balas dengan bunuh. So hakim kata sebab kau bunuh orang, kau kena bunuh. Bila start hakim kata dia kena bunuh, wajib dijatuhkan hukum bunuh, start tu lah dia tak boleh nak bagi hibah. Walaupun dalam keadaan dia sihat walafiat, tubuh badan kuat, tapi sebab dia nak mati dah, dijatuhkan, disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman qisas. Ataupun orang yang memang disabitkan dengan undang-undang sivil, contohnya pengedar dada, bunuh, kena hukuman gantung. Bila dah diputuskan akan dijatuhkan hukuman gantung, dia memang tak sah lagi untuk melakukan hibah. Kalau akad hibah melakukan hibah, maka akadnya tidak sah. Itu bab kata orang, sebab dia dah nak mati, bila dah tahu bila dia nak mati secara sifir manusia, maka hibah tidak sah lagi. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah orang dia lantik lawyer, dia buat hibah awal-awal. Siang-siang dia buat hibah, senang. Ya. Dia tidak faraid kan. So faraid ni ketika berlaku sudah mati. Tetapi hibah ni itu hak orang yang hidup. Ustaz, macam bapak ni tak adil, dia bagi kat abang long lebih. Ya, yang kami yang lebih ni tak berapa dia nak bagi, dia kata. Itu hak dia. Itu hak dia. Dia nak bagi kepada sesiapa saja, itu hak dia mutlak. Dia nak bagi lebih ke tak nak bagi langsung, itu hak dia sebab dia masih hidup. Dan belum ada penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Dan yalah, abang long kau yang banyak jaga dia, yang jaga hati dia, patut dapat lebih. Kau ni anak tak boleh pakai. Contohlah kan, memang patutlah tak dapat. Contohlah macam tu. Ya. Dan satu lagi, banyak yang orang ditakut bila bagi pada anak dia, nanti anak dia salah guna dan sebagainya. Jadi hibah ni, apabila sudah terima barang hibah ataupun barang yang dibahagi itu, tak boleh ditarik balik. Ada satu saja yang boleh menarik balik hibahnya, iaitu pemberian bapa kepada anaknya. Pemberian ibu kepada anak dia. Jadi ada orang dia bagi rumah ni tukar nama kau duduk sini. Okey, ya, kau duduklah ya, tapi abah nak duduk sini juga sampai abah meninggal. Anak tu pun kahwin ya. Jadi dia kahwin malang, kahwin dengan perempuan lahanat tuan-tuan. Ada kes betul ni tak? Ya, kes betul. Ni peguam cakap kahwin dengan perempuan tak guna lah, ahli neraka punya. Perangai lah kan. Mana tahu dia bertaubat. Dia duduk kata-kata, dia suruh juga, suruh abah duduk dengan orang lain lah, begini-begini. Lalas duduk termakan dengan bini yang cantik, yang menggiurkan, lalas kalah dengan bini. Bah, keluar bah, ni rumah saya bah. Dan anak tu tak tahu hukum. Bapak jumpa lawyer, aku tarik balik. Tak nak bagi rumah pada anak, aku nak bagi pada anak lain. Lalas dia halau anak tu keluar, padan muka. Kan? Dia halau dengan bini-bini sekali dia keluar, menantu dia keluar, padan muka. Ya. Oh, dia ingat tak boleh tarik balik, rupanya bapak boleh tarik balik. Jadi itulah kelebihannya, kelebihan yang mana option. Kalau nak buat hibah boleh, tapi jangan duk nak kutuk faraid. Ini banyak-banyak yang ejen takaful ni nak mempromosikan hibah ni kan. Nak memberikan hibah, dia kata, oh nanti faraid payah, susah ni menyusahkan orang. Weh, kau jangan main-main, ni hukum Allah. Kau kata menyusahkan. Yang menyusahkan bukan faraid, yang menyusahkan sistem kita. Birokrasi itu yang menyusahkan. Faraid tak menyusahkan. Benda tu senang je. Betul tak? Jadi nak pergi haji senang tak? Senang. Tapi kenapa susah sistem kita? Kenapa sistem susah? Sebab ramai sangat. Nak buat macam mana? Kalau zaman dulu tu boleh pergi keluar masuk sesuka hati. Jangan. Jadi nak jadi ejen takaful ni, nak mempromosikan hibah tak ada masalah, tapi jangan kurang ajar mulut tu nak memperkecilkan faraid, tidak. Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran. Faraid ni tuan-tuan, hukum yang boleh dikatakan tak ada khilaf. Ya.
Kalau isteri kematian suami, tak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8, suami 1/2. Kalau ada anak 1/4, ya, mak bapak 1/6. Kemudian anak lelaki, anak perempuan asabah. Dia tak ada khilaf, tuan-tuan. Bila dikatakan mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, sebab dia disebut dalam Al-Quran secara jelas. Jelas, sebab tu tak ada khilaf. Adalah sikit-sikit isu-isu yang terpencil khilaf, itu tak terkira lah. Ya. Jadi benda ni bukan benda boleh buat main-main. Tak ada. Benda yang tidak boleh dibuat main-main. Sebab benda ni satu perkara yang disebut dalam Al-Quran. Kalau kita kata menyusahkan, penghinaan, ini boleh tergeliat akidah tu. Ya. Baik. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang 51, wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Ini tiupan sangkakala yang ketiga, yang terakhir, tiupan yang membangkitkan. Yang mana tiupan tu ada ulama mentafsirkan betapa kuatnya bunyian sangkakala itu sampai yang dalam kubur tu, yang berada dalam timbunan-timbunan tanah, tersedar. Macam suara tu dekat terdetak jantung, boom, hidup balik. Punyalah power sangkakala ni, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dah azan ya? Azan dah. 1 minit lagi. Ya, waktu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitu tiupan sangkakala itu yang menyebabkan mereka keluar daripada akhir. Itu tiupan yang kali ketiga, membangkitkan mereka daripada alam kubur dan menghantar mereka, iaitu wa ila rabbihim yansilun, iaitu mereka menghadap Tuhan mereka. Jadi sebelum mereka menghadap Tuhan ni bukan maksudnya menghadap Tuhan duduk depan-depan, tidak. Tapi maksud lain. Kita akan terang selepas ini. Kita bagi laluan azan dahulu, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan tentang wa ila rabbihim yansilun, iaitu mereka menuju kepada Tuhannya, menghadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu hisab. Hisablah. Maksudnya bukan mereka ni bertemu Allah macam Allah ni berjisim, tidak. Allah ni berarah, tidak. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau kita Allah tu depan kita, dia ada kiri kanan, tidak. Allah ni tidak bertempat sebab Allah menciptakan tempat. Dan Allah tidak memerlukan tempat. So, Allah tidak memerlukan arah, Allah yang menciptakan arah. Jadi macam mana? Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Bagaimana kita melihat Allah dekat akhirat, kita serahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akal kita tak sampai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya sebelum kita bertemu Allah, kita akan duduk dekat padang mahsyar. Padang mahsyar ni yang lama ni, lama, yang dapat membebaskan kita daripada padang mahsyar hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi situlah berlakunya peristiwa itu, yang mana syafaatul uzma, syafaat yang paling besar sekali, sebab manusia menunggu dekat padang mahsyar berpuluh ribu tahun, lama, dalam keadaan panas, matahari ke atas kepala, dan tambahan pula banjir dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian ayat yang terakhir yang kita nak baca pada hari ini, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percayakan hidup semula, iaitu mereka berkata, orang kafir, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, iaitu kubur kami, tempat tidur, mati, tempat kubur, dipanggil sebagai kematian, sebagai tidur. Ya. Tidur kita pada waktu malam ni kematian kecil. Kalau kematian besar, mati yang sebenar. Sebab itu bangun tidur saja kena sebut Alhamdulillah. Paling bagus Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tak hafal ustaz doa tu, Alhamdulillah pun cukuplah. Ya. Sebab dalam hadis manusia ni ketika ditidur, syaitan menjerat tubuh badan kita dengan 3 ikatan. Bagaimana nak meleraikan 3 ikatan disebutkan dalam hadis Sunan Abu Daud. Pertama, bangun zikir Alhamdulillah, terputus 1 ikatan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, terputus. Kedua, berwuduk, terputus lagi 1 ikatan. Kemudian dia mendirikan solat, maka terputuslah ketiga-tiga talian yang mengikatkan seseorang sampai dia susah nak beribadah, malas beribadat. Ya, jadi yang jenis tak bangun subuh, yang tak solat subuh, yang terus pergi kerja, bayangkan berapa banyak tali ikatan duk melekat pada badannya, yang mana ikatan-ikatan tu menyebabkan hatinya hitam. Ya, jadi dalam hadis ni, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur kami, iaitu kematian kami. Kenapa Allah sebut tempat tidur? Sebab supaya kita kena ingat bahawa kita pun tiap-tiap hari mati, tiap-tiap malam mati. Cuma mati kecil. Ya, mati kecil untuk memperingatkan bahawa kita akan mati besar. Mati besar ni lah, dia macam tidur. Tidur ni macam kita tak sedar apa kita buat, apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita tak tahu sebab tidur, penat dan sebagainya. Okey. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kenapa dia kata siapalah yang bangkitkan kami ini? Kesal, rasa menyesal. Macam kita kata, Allah macam manalah boleh join kumpulan ni, Allah mas. Oh, macam manalah boleh masuk kerja ni, Allah mak penatlah, letihlah rasa. Macam menyesal join team ni kan. Menyesal jadi pergi macam ni. Penat rupanya, sakit, tak berbaloi kerja macam ni. Macam itulah. Jadi dia kesal lah macam manalah dibangkitkan dalam kita ni tak bersedia. Kita dibangkit dalam keadaan kita ni ahli maksiat, mati su'ul khatimah. Dia kesal. Hadza ma'wadar rahman wa sadaqal mursalun. Dan inilah yang dijanjikan Allah yang maha pengasih. Maksudnya Allah dah bagi peluang yang lama ketika mana dekat dunia dulu, tapi peluang tak nak diambil. Ya. Pada ketika itulah mula nak pujuk Allah. Allah maha pengasih. Ya Allah maha pengasih, ampunilah kami. Masa itu sudah terlambat segalanya.
gunalah puji Allah dengan apa-apa nama sekalipun, tidak akan menghasilkan apa-apa hasil yang mendatangkan keuntungan dekat akhirat kelak. Ya, wa sadaqal mursalun, benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul yang mereka engkar dahulu, kan? Seperti mana yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelum ini, tuan-tuan, yang mana mereka kata, ya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dia cabar lagi tu. Betul lah, mana amaran, mana janji Allah, siksaan Allah mana? Datanglah cepat. Tapi bila dekat akhirat pula, kata mereka, ya, mereka kata wa sadaqal mursalun, benarlah apa kata nabi-nabi tentang azab, tentang hari kiamat, tentang nafkhatus sur, iaitu tiupan sangkakala. Jadi benda-benda ni barulah mereka tersentak, yang dulu mereka engkar, yang dahulu mereka tolak dan mereka olok-olokkan, benar-benar terjadi di hadapan mata mereka. Ketika itulah mereka memanggil Allah dengan panggilan Ar-Rahman. Nak puji Allah supaya Allah curahkan kasih sayang, memberi pengampunan pada mereka. Tapi ketika itu segala-galanya sudah berakhir. Hari kiamat berlaku, sudah habis, tak ada peluang. Ketika innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah terima taubat seorang hamba itu selagi mana tidak sampai nyawa dekat halqum. Sebelum tu Allah terima lagi. Dan kedua, Allah takkan terima segala taubat manusia selagi mana belum datang tanda-tanda besar. Bila datang tanda-tanda besar, asyratus sa'atil kubra, iaitu tanda-tanda yang besar, dah datang, contoh matahari terbit di sebelah barat, masa tu taubat tidak diterima lagi dah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat itu sahaja dulu. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah. Kita sambung insya-Allah pada sesi akan datang. Kita akan mungkin sambung selepas raya nantilah. Ya, sebab kalau ikut jadual bulan depan masih Ramadan. So Ramadan kita tumpu pada ibadah salat malam dan salat tarawih. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah dan silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaitah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.